Saya nak kongsi dengan anda, macam mana cara kita nak elakkan daripada lutut kita ni selalu rasa sakit bila berjalan jauh sikit. First, tekan follow dan komen saya nak tahu di ruangan chat. Ada cara untuk kita elakkan daripada sendi lutut kita ni berulang kali rasa sakit. Dan caranya ialah dengan kita mengamalkan pengambilan vitamin saraf yang diperlukan oleh lutut, iaitu omega 3. Konsep dia, sendi dalam tubuh badan kita ni memerlukan nutrisi yang cukup untuk memastikan sendi-sendi dalam tubuh ni dapat berfungsi dengan normal. Sekiranya sendi lutut kita ni tak cukup nutrisi, contoh dia lutut kita ni tak cukup omega 3. Sebab itulah terjadinya inflammation. Pengambilan omega 3 ni dia bantu untuk mengurangkan inflamasi, kurangkan bengkak pada lutut kita tu, dan juga in long term bantu untuk preserve kekuatan lutut kita ni, lindungi lutut kita ni daripada selalu rasa sakit. Kalau you nak ambil omega 3, pastikan ambil omega 3 yang betul-betul berkualiti tinggi dan juga semula jadi. Nak tahu yang semula jadi dan juga cara makan yang betul, komen saja saya nak tahu di ruangan chat ataupun tekan saja link di bio.